Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin dan limpah kurnianya saya diberi peluang untuk membuat perkongsian amalan terbaik kajian tindakan yang telah saya jalankan di sekolah. Saya Cikgu Siti Farida binti Muhtar, Guru Pemulihan Khas di Sekolah Kebangsaan Bendang Raja. Saya telah mengajar pemulihan selama 13 tahun dengan memberi tumpuan kepada usaha membantu murid pemulihan menguasai kemahiran asas membaca agar mereka tidak tercicir dalam pembelajaran. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan penguasaan kemahiran asas membaca melalui program semuka. Kajian ini dijalankan berdasarkan keprihatinan terhadap murid pemulihan yang masih belum menguasai kemahiran membaca melalui pendekatan dan intervensi yang lebih berfokus. Sedikit pengenalan mengenai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira serta isunya dalam kalangan murid pemulihan. Kemahiran asas 3M merupakan asas penting dalam pembelajaran murid sekolah rendah. Namun, sebahagian murid pemulihan ini masih belum menguasai kemahiran sepenuhnya, khususnya dalam membaca, menulis dan memahami konsep asas nombor. Kelemahan ini menyebabkan murid sukar mengikuti pembelajaran di kelas arus perdana dan berisiko tercicir jika tidak diberi intervensi yang sesuai dan berfokus. Isu masalah pembelajaran membaca dalam kalangan murid pemulihan berpunca daripada beberapa faktor utama. Antaranya, latar belakang sosioekonomi keluarga yang menyebabkan kurangnya pendedahan awal kepada bacaan. Selain itu, penggunaan bahasa atau dialek selain bahasa Melayu di rumah yang mengahadkan penguasaan kosakata serta kaedah pengajaran guru yang kurang sesuai dan terlalu tradisional sehingga murid mudah bosan. Di samping itu juga, sikap dan motivasi murid itu sendiri turut mempengaruhi penguasaan kemahiran membaca apabila mereka cepat hilang keyakinan diri, berputus asa dan terlalu bergantung kepada guru. Jika masalah ini tidak ditangani, jurang penguasaan membaca antara murid akan terus melebar. Kajian saya ini menyasarkan seramai 10 orang murid pemulihan yang terdiri daripada murid tahun 2 hingga tahun 6. Pemilihan murid ini adalah berdasarkan keputusan saringan di mana murid-murid ini dikenal pasti gagal menguasai kemahiran asas khususnya dalam aspek membaca, menulis dan mengira. Saya jalankan kajian ini di Sekolah Kebangsaan Bendang Raja, sekolah saya sendiri yang terletak di kawasan luar bandar, kira-kira 25 km dari Pekan Pendang. Faktor lokasi ini sendiri memberi gambaran jelas tentang latar belakang persekitaran murid, termasuk peluang pendedahan pembelajaran yang agak terhad berbanding sekolah di kawasan bandar. Dari aspek kekuatan sekolah, SK Bendang Raja mempunyai 17 orang barisan pentadbir dan guru dibantu oleh 3 orang staf sokongan. Jumlah keseluruhan murid sekolah adalah seramai 140 orang murid selain 19 orang murid prasekolah. Kajian tindakan ini dijalankan untuk mencapai beberapa objektif utama berkaitan dengan peningkatan penguasaan kemahiran asas membaca dalam kalangan murid pemulihan. Objektif kajian saya ialah yang pertama, meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal dan menyebut huruf vokal serta konsonan dengan betul. Yang kedua, membantu murid menguasai kemahiran membaca perkataan suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup dengan lebih lancar. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran murid membaca ayat mudah dengan lancar dan tepat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi, minat dan keyakinan diri murid untuk terlibat aktif dalam aktiviti membaca. Seterusnya, kajian tindakan saya ini menggunakan model Chemist and McTaggart yang melibatkan 4 langkah utama iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Pada peringkat perancangan, guru menjalankan ujian diagnostik awal, mengadakan mesyuarat bersama ahli panitia bahasa Melayu serta menyediakan bahan dan modul pembelajaran. Seterusnya, tindakan dilaksanakan melalui program semuka selama 16 minggu dari Jun hingga Oktober 2025. Sepanjang pelaksanaan, pemerhatian dibuat terhadap tingkah laku, perkembangan tahap bacaan dan respon murid. Akhir sekali, refleksi dijalankan bagi menilai keberkesanan program, membuat penilaian kendiri guru dan menambah baik pengajaran untuk seterusnya.
Falsafah di sebalik kajian saya adalah evolusi berterusan berkonsepkan Kaizen dalam pendidikan pemulihan. Apa itu Kaizen? Kaizen adalah falsafah daripada Jepun yang membawa maksud penambahbaikan secara berterusan. Konsep ini menekankan setiap individu perlu berusaha membuat perubahan kecil ke arah yang lebih baik secara konsisten atau setiap hari. Pada tahun 2023, program Asahan Minda dilaksanakan sebagai intervensi berskala besar yang melibatkan semua guru. Seterusnya, pada tahun 2024, program G3M diperkenalkan dengan aktiviti ringkas selama 3 minit bagi membantu murid secara fokus dalam masa yang singkat. Hasil penambahbaikan diteruskan pada tahun 2025 melalui program semuka yang dijalankan dalam tempoh 30 minit, berskala kecil, lebih berfokus dan menggunakan bahan kreatif. Pendekatan ini menunjukkan bahawa usaha kecil yang dilakukan secara berterusan mampu menghasilkan perubahan yang besar kepada penguasaan murid. Baik, intervensi yang saya jalankan adalah program semuka. Apakah itu program semuka? Ia adalah intervensi selama 16 minggu yang dijalankan selama 30 minit setiap hari selepas waktu sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah fun learning yang menggabungkan elemen audiovisual, taktik penggunaan kad imbasan, modul berwarna serta integrasi digital TMK untuk menarik minat generasi masa kini. Bimbingan dilakukan secara personal sama ada secara individu atau dalam kumpulan kecil. Skop kandungan program ini merangkumi pengenalan huruf, suku kata terbuka, suku kata tertutup dan juga ayat mudah. Dalam program ini, guru-guru membimbing murid menggunakan pendekatan yang berbeza dan kreatif. Penggunaan kad imbasan dan modul berwarna membantu murid meningkatkan kefahaman serta daya ingatan dan fokus. Pendekatan audio seperti nyanyian dan didik hibur diaplikasikan untuk mengurangkan tekanan di samping membantu murid memperbaiki sebutan, intonasi dan kefasihan membaca. Selain itu, integrasi digital yang menarik dan kreatif turut digunakan untuk menarik minat generasi digital untuk membaca. Pendekatan yang pelbagai ini bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih pelbagai, interaktif dan berkesan untuk mengikut kesesuaian gaya belajar murid yang berbeza. Dapatan kajian bagi impak kuantitatif menunjukkan keberkesanan yang sangat positif melalui pembandingan antara ujian pra dan ujian pasca, di mana kesemua 10 orang murid sasaran menunjukkan peningkatan skor yang ketara. Rekod tertinggi dicapai oleh murid bernama Natalis dengan skor 84%, manakala peningkatan maksimum individu adalah sebanyak 28%. Secara keseluruhannya, kajian ini mencapai kejayaan 100% dalam peningkatan skor tanpa sebarang penurunan prestasi, sekaligus berjaya mengurangkan lebih 50% bilangan murid pemulihan. Dari segi kualitatif, murid menunjukkan perubahan sikap yang positif. Mereka lebih berani mencuba, lebih teruja hadir ke kelas dan memberikan tumpuan yang lebih baik semasa sesi pembelajaran. Analisis senarai semak kemahiran literasi menunjukkan bahawa kesemua 10 orang murid telah mencapai tahap penguasaan 100% dalam mengenal huruf, manakala bagi kemahiran suku kata terbuka dan tertutup, majoriti murid berjaya membaca dengan baik pada kadar 75%. Walau bagaimanapun, tahap penguasaan bagi ayat mudah masih rendah iaitu pada kadar 30%, di mana hanya 3 daripada 10 orang murid yang boleh membaca dengan lancar dan terdapat beberapa orang murid yang masih memerlukan bimbingan intensif. Secara keseluruhannya, 95% guru bersetuju bahawa pendekatan kreatif ini lebih berkesan berbanding kaedah tradisional chalk and talk. Namun tidak dapat dinafikan adanya cabaran seperti kekangan masa jadual persekolahan yang padat dan keperluan untuk mempelbagaikan lagi bahan bantu mengajar mengikut aras murid yang berbeza. Untuk memastikan kelestarian program ini, terdapat beberapa cadangan sebagai langkah ke hadapan. Antaranya ialah melantik mentor muda dalam kalangan rakan sebaya, mengintegrasikan lebih banyak aplikasi digital interaktif serta memperkukuh kolaborasi bersama ibu bapa melalui penyediaan modul ringkas di rumah. Elemen bacaan juga harus diterapkan secara rentas kurikulum dalam subjek lain seperti matematik dan sains.
Sebagai rumusan, program Semuka telah berjaya membuktikan bahawa pendekatan yang sistematik dan menyeronokkan mampu meningkatkan penguasaan membaca murid pemilihan. Usaha ini penting bagi membina asas literasi yang kukuh demi pembelajaran sepanjang hayat mereka. Sedikit bingkisan bergambar sepanjang perjalanan program. Untuk pengetahuan semua, program Semuka ini dilancar dan dirasmikan oleh Tuan Haji Muhammad Kamal bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Seterusnya ialah sesi bimbingan secara individu dan berkumpulan menggunakan kaedah yang menarik, kreatif dan pelbagai. Antara modul dan bahan yang digunakan dalam program Semuka. Ini adalah modul yang saya hasilkan sendiri bersama ahli panitia bahasa Melayu. Dapat dilihat gambarnya menarik dan berwarna. Ini membantu murid untuk mengukuhkan daya ingatan mereka. Ini adalah bahan yang saya beli untuk mengukuhkan bacaan murid. Ini adalah untuk penulisan. Akhir kata, kajian ini bukan sekadar tentang data dan dapatan, tapi tentang harapan. Harapan agar setiap murid pemilihan tidak tercicir, tidak terpinggir dan terus diberi peluang untuk berjaya. Sebagai guru, saya percaya bahawa perubahan kecil yang konsisten mampu menghasilkan impak yang besar dalam kehidupan seorang murid. Setiap murid mampu berjaya, asalkan ada guru yang tidak pernah berhenti berusaha. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dalam memperkukuh amalan pedagogi kita. Sekian, terima kasih.